Sepi hati, senaskah kitab, karya si pecinta buku. Sepanjang mengerat langkah ke hadapan, meniti arus dunia digital, lambang kemajuan. Langkah semakin pantas, terkadang tercungap keletihan, kerana jemari dan fikiran tak bisa mengejar cabaran. Penuh kekalutan, kebiadaban dan kerakusan. Dan sepanjang perjalanan itu, terkadang kita lupa nun di sudut dunia, terselindung di balik tamadun lama. Pernah satu ketika menjadi rujukan utama tokoh ilmuwan, perintis perubatan, pemimpin dunia. Satu khazanah bergunung ilmu pada setiap layarnya, yang kini ditinggalkan di gerobok usang di mamah usia. Manusia sudah hampir lupa padanya, kerana ralit mencuri masa di media maya, membaca gosip, hujah berjela, membentang fatwa, mengalah Pak Menteri di persidangan dunia. Batil dan hak sudah tiada sempadannya. Transformasi budaya si cilik, remaja juga dewasa. Dan dia masih berharap dalam kesabaran, jika ada hulugan tangan menariknya keluar dari kesepian, lalu dihadam dan dikongsi baik-baik tulisan, berlandaskan fakta dan kajian, bukan sekadar omongan dan telahan. Dia tidak minta dibelik pada setiap masa, cukup jika ada yang mendengarnya seketika, kerana warisan ilmu yang ada di dalam dadanya masih relevan dengan dunia semasa. Teruslah meneroka ilmu di dunia maya, malah dia gembira untuk bekerjasama, asalkan fikiran manusia tidak dinoda oleh dakya dan propaganda. Sekian, terima kasih.